Berhenti simpan RM25,000 anda dalam bank kalau tak nak nilai duit tu kena makan dengan inflasi setiap hari. Tapi jangan pula berani-berani tukar jadi emas kalau anda belum faham strategi yang saya nak share ni. Sebab ramai orang ingat asal beli emas je selamat. Tapi hakikatnya ramai yang sangkut sebab beli saiz gram yang salah. Bila nak pakai duit sikit, terpaksa jual gold bar yang besar tu. Bila nak maksimumkan keuntungan, tersalah beli gram yang kecil yang kos premiumnya tinggi. Saya tak nak anda rugi atas kesilapan sendiri dalam memilih saiz emas. Sebab tu, saya selalu cadangkan anda gunakan ekor emas gap. Masukkan RM25,000 tu terus ke dalam ekor emas anda. Kelebihannya, anda tak perlu pening kepala fikir saiz emas sekarang. Emas anda tersimpan selamat tanpa cas penyimpanan. Paling best, bila-bila masa anda nak keluarkan fizikal, anda bebas pilih. Nak ambil gold bar 50 gram untuk maksimumkan keuntungan ataupun nak pecahkan kepada gold bar 5 gram untuk matlamat yang memerlukan bajet yang lebih kecil. Berbalik kepada persoalan tadi, jangan beli emas tanpa strategi dan matlamat yang betul. Jadi, RM25,000 anda tu untuk untung besar atau simpanan fleksibel. Tentukan matlamat anda sekarang. Hubungi saya sekarang untuk saya bantu anda uruskan simpanan RM25,000 anda melalui ekor emas gap hari ini.